berwarna hijau kuning, warna tradisi mereka. Pemain-pemain yang membarisi pasukan Kelantan AFC. Chong Lakon anak lelaki Ehsin, Kasim anak lelaki Kampro, Tiraca Teo Bungkit, Chong Mang Yui, Nik Pong anak lelaki Ehra, Kraivit anak lelaki Ibon, Pirom anak lelaki Ehtik, Lee Chong Wei, Kam Khoi, Tinakong anak lelaki Ehniu, dan juga Paravit anak lelaki Pon. Jurulatih bagi pasukan Kelantan, Siam Kelantan AFC, Ekal anak lelaki Echan, pengurus Surya anak lelaki Sakarin, manakala medical Chang Ching Hua. Bagi pasukan Siam Kedah FC pula, pemain mereka terdiri daripada Muhammad Syamir, Dawi Tong, Om King Seng, Siti Kon, Chris Sanat, Karian, Wan Muhammad Wafi, Muhammad Akif Daniel, Anawin, Charun dan juga David Chakis. Jurulatih bagi pasukan Siam Kedah BFC, Teh Bong Hua, pengurus Muhammad Dril, manakala medical Pirate. Permainan akan dimulakan sebentar saja lagi. Masih menantikan beberapa detik lagi untuk kita bermula Piala Perpaduan Siam Malaysia 2025. Kejohanan ini julung-julung kalinya berlangsung di bumi Kelantan, di Pasir Mas, Kelantan. Kita masih menantikan perlawanan akan dimulakan sebentar saja lagi. Piala Perpaduan Siam ini bukan hanya dibarisi oleh anak-anak peranakan Siam, tetapi juga dibarisi oleh semua bangsa. Agak menarik juga kerana perlawanan pada hari ini menghimpunkan pasukan-pasukan Siam dari beberapa negeri, Kelantan, Selangor, Terengganu, Penang dan juga Sabah. Dengan cuaca yang begitu baik sekali, mendung dah sejuk di sini. Terima kasih kepada Gen TV kerana menyediakan platform secara langsung pada hari ini. Kita masih menantikan perlawanan yang akan dimulakan sebentar saja lagi. Hanya beberapa detik sahaja sebelum kita memulakan perlawanan yang pertama di antara Siam Kelantan AFC menentang pasukan Siam Kedah BFC. Semoga perlawanan pertama ini berlangsung dengan begitu lancar sekali tanpa melibatkan apa-apa kejadian yang tidak kita ingini. Anda bersama saya pada pagi ini selaku pengulas anda, Hasnan Adib. Dan ini julung-julung kalinya serang langsung yang disiarkan di YouTube channel Gen TV.
Perlawanan akan dimulakan sebentar saja lagi. Format untuk perlawanan ini 20 minit bagi babak pertama dan juga 20 minit bagi babak kedua. Cahaya mentari mula memecah masuk di bumi Kelantan, tapi keadaan masih lagi baik dan cuaca begitu redup sekali, menandakan bahawa perlawanan ini akan berlangsung dengan begitu baik sekali keadaannya. Pemain-pemain mula memasuki padang. Pasukan Kelantan, Siam Kelantan A sudah pun bersedia di padang. Kita masih menantikan pasukan Siam Kedah B yang sedang mendapat sedikit taklimat daripada jurulatih mereka. Kedua-dua pasukan sudah pun bersedia di padang dan kita masih menantikan whistle pemula daripada pengadil. Kedua-dua pemain sudah pun bersedia di padang dan perlawanan akan dimulakan sebentar saja lagi. Itu dia tiupan pemula daripada pengadil. Apakah situasinya pada minit-minit pertama ini? Pasukan Kedah sedang mengatur langkah, memecah barisan tengah pasukan Kelantan. Itu dia, pasukan Kelantan. Sayang sekali, satu serangan pantas daripada pasukan Kelantan, Siam Kelantan A, tapi dikesan offside oleh pengadil. Satu serangan pantas yang tiba-tiba saja muncul daripada pasukan Siam Kelantan A. Pasukan Kelantan sedang mengatur langkah. Itu dia. Satu percubaan liar daripada pemain berjersey nombor 17. Namun bola masih lagi dalam permainan. Cantik satu gerakan daripada pemain tengah pasukan Kedah. 1-2. Satu serangan pantas daripada pasukan Kedah yang dikeluarkan oleh pemain pertahanan pasukan Siam Kelantan. Pemain berkumpul di kawasan pasukan Kelantan. Pasukan Kedah sedang mengatur langkah. Namun bola sudah keluar daripada permainan. Agak rancak
untuk 5 minit yang pertama ini. Satu lontaran ke dalam daripada pasukan Kelantan. Pasukan Siam Kelantan A sedang cuba mengatur langkah bagi memecah benteng tengah pasukan Kedah. Itu dia, satu serangan daripada pasukan Kelantan. Miscue pula. Satu serangan. Berjaya dipatahkan oleh barisan pertahanan pasukan Kedah. Pasukan Kedah sedang melancarkan serangan. Namun, tiada pula pemain yang dapat membaca hantaran daripada tadi. Itu dia. Hantaran yang tidak sampai. Sedikit laju untuk penyerang pasukan Siam Kelantan A. Pasukan Kedah sedang mengatur langkah. Pemain midfield mereka bekerja keras untuk memecah benteng pasukan Kelantan. Foul pula daripada pasukan Kelantan. Sepakan percuma diberikan kepada pasukan Kedah. Saya pasti bola akan terus dilancarkan ke kubu pertahanan pasukan Kelantan. Itu dia. Satu hantaran yang tepat ke dakapan penjaga gol pasukan Kelantan. Satu serangan balas daripada pasukan Kelantan. Bagaimana? Apakah kesudahan serangan ini? Cantik. Oh. Satu serangan yang berjaya dipatahkan oleh pasukan Kedah. Sepakan penjuru diberikan kepada pasukan Siam Kelantan A. Sayang sekali. Satu serangan pantas yang begitu cantik. Tetapi bijak pasukan Kedah di bahagian pertahanan membaca gerakan itu. Sepakan penjuru. Bagaimana? Oh, satu hantaran yang sedikit saja hampir-hampir memecah kebuntuan gol pada pagi ini. Satu hantaran yang gagal dibaca oleh barisan pasukan Siam Kelantan. Pasukan Kedah datang lagi. Berjaya dipatahkan oleh pemain pertahanan pasukan Kedah. Pasukan Kelantan, maafkan saya. Pasukan Kelantan sedang mengatur langkah. Bola sudah pun keluar dan lontaran ke dalam diberikan kepada pasukan Kedah. Pemain pasukan 14. Berjersey nombor 14. Pasukan Kedah sedang gagal, masih gagal lagi memecah benteng pertahanan pasukan Kelantan. Offside pula diberikan kepada pasukan Kedah. Untuk setakat ini, pasukan Kelantan dilihat sedikit berbahaya berbanding pasukan Siam Kedah. Kerana sudah beberapa siri serangan dilakukan oleh pasukan Kelantan, Siam Kelantan A. Cuma luck saja belum ada. Pasukan Kedah melancarkan serangan. Kelam kabut di bahagian pertahanan pasukan Kelantan. Lontaran ke dalam diberikan kepada pasukan Kedah. Cantik. Satu serangan pantas yang berjaya dipatahkan oleh barisan pertahanan pasukan Kelantan. Pasukan Kelantan datang lagi. Melalui sayang sekali. Offside pula.
Penyerang-penyerang pasukan Kelantan harus lebih peka dengan keadaan offside, kerana sudah beberapa kali serangan-serangan mereka bijak dihidu oleh pasukan pertahanan Kedah. Pasukan Kedah sedang mengatur serangan melalui jersey pemain bernombor 4. Cantik. Satu serangan balas. Oh, satu serangan balas yang berjaya dipatahkan oleh barisan pertahanan pasukan Kedah. Bagaimana serangan dari pasukan Kedah? Kelam kabut di bahagian pertahanan. Bagaimana dengan situasi ini? Serangan pasukan Kelantan. Oh, satu percubaan daripada pemain berjersey nombor 7 Tavisak yang sedikit perlahan dan berjaya dibaca oleh penjaga gol pasukan Kedah. Satu serangan balas. Barisan pertahanan pemain Kelantan dilihat begitu bersedia sekali membaca serangan-serangan pantas daripada pasukan Kedah. Pujian harus diberikan kepada barisan pertahanan pemain Kelantan. Satu serangan lagi daripada pasukan Kelantan. Berjaya dibaca dengan begitu baik oleh pemain berjersey nombor 5, David Tong. Serangan cuba dilakukan oleh pemain berjersey nombor 7. Satu hantaran. Bagaimana? Itu dia. Gol pertama pasukan Siam Kelantan AFC dijaringkan oleh pemain berjersey satu jaringan yang berjaya dijaringkan oleh pemain berjersey nombor 11 Nippon. Hasil satu hantaran lintang. Satu jaringan cantik yang telah mengubah kedudukan semasa bagi perlawanan di antara Siam Kelantan A dan juga Kedah B. Kedudukan semasa Kelantan mendahului pasukan Kedah dengan satu jaringan kosong. Apakah ini menjadi loceng semangat bagi pasukan Siam Kedah B? Mereka harus bangkit dengan mengatur lebih banyak serangan-serangan bagi menguncang-acirkan barisan pertahanan Kelantan yang dilihat begitu ampuh sekali mengekang asakan-asakan yang dilakukan oleh pasukan Siam Kedah B. Pasukan Kedah datang. Satu percubaan daripada pemain berjersey nombor 6, Om Kin Seng, yang mudah ditangkap oleh penjaga gol pasukan Kelantan, Cholakon. Kelantan datang lagi. Pasukan Kedah sedang mengatur langkah. Mereka harus lebih banyak menyerang. Mereka harus lebih agresif di bahagian penyerang. Kad kuning pertama diberikan kepada pasukan Kedah, Siam Kedah, kepada pemain berjersey nombor 16, Charun, kerana mengasari pemain pasukan Kelantan. Pasukan Kelantan datang lagi dengan memulakan serangan di bahagian flanken. Namun berjaya begitu tenang sekali dipatahkan oleh barisan pertahanan pasukan Kedah. Pasukan Kedah
Bagaimana dengan serangan ini? Kelantan cuba memecah masuk melalui pemain berjersey nombor 14, Pirom. Namun begitu tenang sekali dipatahkan oleh pemain pasukan Kedah. Sepakan penjuru diberikan kepada pasukan Kelantan. Apakah akan ada jaringan yang kedua? Beberapa pemain pasukan Kelantan berkumpul di... Bagaimana? Berjaya dikeluarkan oleh pemain pasukan Kedah. Pemain-pemain pasukan Kedah harus lebih cepat naik ke atas. Pertukaran pertama bagi pasukan Kedah mengeluarkan pemain berjersey nombor 11, Wan Muhammad Afi. Maafkan saya. Walaupun cuaca sudah pun dilihat sedikit panas, namun permainan antara kedua-dua pasukan masih lagi rancak. Pasukan Kelantan dilihat lebih mendominasi permainan dengan serangan-serangan cantik daripada kiri dan kanan. Manakala pasukan Kedah dilihat begitu struggle sekali memecah benteng pertahanan pasukan Kelantan. Itu dia. Hantaran yang dipintas oleh pemain pasukan Kedah. Oh, sayang sekali. Kesilapan pada pemain berjersey nombor 11. Berjaya dihidu oleh pasukan Kelantan. Namun hantaran daripada pemain berjersey nombor 7, Tavisak, berjaya dibaca oleh benteng pertahanan pasukan Kedah. Pasukan Kedah sedang mengatur langkah daripada pemain berjersey nombor 11, Wan Muhammad Wafi. Namun percubaan jauhnya begitu liar dan tersasar jauh daripada gawang pasukan Kelantan. Kedudukan semasa Kelantan masih lagi mendahului pasukan Kedah dengan 1-0. Kelantan cuba mengatur langkah. Pemain-pemain Kedah dilihat cuba memperkemaskan permainan mereka. Namun barisan pemain tengah dan penyerang masih lagi gagal memecah benteng pertahanan pasukan Kelantan. Cantik. Hari Raya di Pasir Mas. Pemain Kelantan cuba mengatur serangan melalui pemain berjersey nombor 11, Nippon. Pasukan Kelantan datang lagi. Dengan pemain berjersey nombor 7, Tavisak. Satu hantaran yang gagal dibaca dengan begitu baik oleh Nippon. Berjaya ditangkap kemas oleh penjaga gol pasukan Kedah, Muhammad Syamir. Pasukan Kedah cuba menyerang daripada satu jolokan yang sebenarnya begitu baik, namun terlalu cepat penyerang pasukan Kedah untuk naik ke atas. Dan Tang Juji dikesan offside oleh penjaga garisan. Satu hantaran jauh yang dilakukan oleh pasukan Kelantan.
lontaran ke dalam untuk pasukan Kelantan. Akan diambil oleh pemain berjersey nombor 13, Suria. Satu skill yang cantik. Hantaran ke bawah kepada penjaga gol pasukan Kelantan. Kedah dilihat cuba melancarkan beberapa siri serangan. Namun hantaran-hantaran tidak tepat. Gagal dibaca oleh barisan penyerang pasukan Kedah. Menggagalkan usaha mereka bagi memecah kebuntuan pasukan Kelantan. Bagaimana? Oh, satu percubaan yang begitu baik sekali daripada pemain berjersey nombor 4 Tan Juji. Namun sepakan beliau sedikit tinggi melewati palang gol pasukan Kelantan. Percubaan pertama daripada pasukan Kedah. Oh, satu percubaan yang begitu baik sekali. Bagaimana? Kelantan datang lagi dengan pemain berjersey nombor 14. Oh, namun dibaca dengan begitu baik oleh barisan pertahanan pasukan Kedah. Mereka mencuba lagi. Lontaran ke dalam bagi pasukan Kelantan. Pemain-pemain pasukan Kedah berkumpul di kawasan sendiri bagi menghalang dan juga menggagalkan percubaan-percubaan daripada pasukan Kelantan. Sayang sekali percubaan pasukan Kedah tadi sedikit melewati palang gol. Kalau tidak, kedudukan akan berubah kepada 1-1 dan menjadikan permainan ini lebih rancak. Bagaimana dengan keadaan ini? Sepakan percuma diberikan kepada pasukan Kelantan. Apakah hantaran terus akan dilakukan ke kawasan pasukan Kedah? Ataupun apakah taktikal yang diatur oleh pemain pasukan Kelantan? Bagaimana dengan keadaan ini? Pasukan Kedah membuat pertukaran dengan mengeluarkan pemain berjersey nombor 14, Muhammad Akif Daniel, dan memasukkan pemain berjersey nombor 8, Chris anak lelaki Samurai. Kita fokus kepada serangan ini. Apakah sepakan penjuru ini akan membuahkan hasil? Bagaimana? Oh, sayang sekali. Satu hantaran terus ke kawasan pasukan Kedah. Namun gagal disudahkan oleh pemain-pemain pasukan Kelantan. Sayang sekali. Gawang pasukan Kedah sudah pun terbuka luas. Namun nasib masih lagi gagal menjebelahi pasukan Kelantan dan mengekalkan kedudukan semasa 1-0. Hantaran terus dilakukan oleh pemain pasukan Kedah kepada pemain berjersey nombor 4. Berjaya dibaca oleh pertahanan kanan Kelantan. Sepakan percuma diberikan kepada pasukan Kelantan FC. Maafkan saya, Siam Kelantan AFC. Pasukan Kedah harus memperkemaskan corak permainan dan cuba mencari idea-idea baru memecah benteng pertahanan pasukan Kelantan. Bagaimana? Tamat perlawanan pertama di antara Siam Kelantan AFC menentang Siam Kedah BFC. Kedudukan semasa, Siam Kelantan AFC mendahului pasukan Siam Kedah BFC dengan jaringan 1-0. Oh, satu permainan yang begitu seronok untuk ditonton. Walaupun pasukan Kelantan dilihat lebih dominan, lebih mendominasi permainan secara keseluruhannya. Namun pasukan Kedah
juga tidak kurang ampuhnya, terutama di barisan pemain pertahanan. Pemain pertahanan pasukan Kedah dilihat begitu berdisiplin sekali mematahkan serangan-serangan daripada barisan penyerang pasukan Kelantan FC. Namun pemain Kedah harus lebih cermat dalam mengatur perlawanan kerana pasukan pemain-pemain midfield dan juga serangan mereka dilihat masih gagal memecah kebuntuan, masih gagal memecah benteng pertahanan pasukan Kedah, pasukan Kelantan FC. Minit tak? Sekarang ini daripada Buhari untuk Situan Cobra. Gol pertama yang Yasir Abbas, jaringan sendiri dari Yogi. Baik, recovery. Tindakan susulan yang cemerlang. Offload yang baik di situ dilakukan. Gagal pula disambut kemas oleh rakan. Tukar servis. masuk. Di mana tujuh mata sama. Dan menyaksikan satu lambungan yang cantik. Sekarang ini daripada Buhari untuk Situan Cobra. Gol pertama yang Yasir Abbas, jaringan sendiri dari Yogi. Baik, recovery. Tindakan susulan yang cemerlang. Offload yang baik di situ dilakukan. Gagal pula disambut kemas oleh rakan. Tukar servis. masuk. Di mana tujuh mata sama. Cantik. Kembali kita ke babak yang kedua. Perlawanan pertama Piala Perpaduan Siam Malaysia 2025 di antara
Siam Kelantan AFC menentang Siam Kedah BFC. Yang mana baru mengikuti perlawanan ini secara langsung di Jen TV. Pasukan Kelantan sedang mendahului pasukan Kedah dengan 1-0. Pasukan Kelantan menyarung jersey berwarna biru, manakala pasukan Siam Kedah menyarung jersey warna tradisi mereka, hijau kuning. Apakah akan ada perubahan jaringan gol pada babak yang kedua ini? Pasukan Kelantan masih lagi belum membuat sebarang pertukaran, manakala Kedah sudah membuat 2 pertukaran tadi. Apakah pasukan Kedah tampil dengan idea-idea yang lebih baru di babak yang kedua ini? Pertukaran pertama pasukan Kelantan mengeluarkan pemain berjersey nombor 13 Suria dan memasukkan pemain berjersey nombor 6 Tiraca Tio Bungkit. Pasukan Kedah harus tampil dengan corak serangan yang lebih agresif. Itu dia, permainan sudah dimulakan oleh pengadil. Pasukan Kelantan sedang mengatur langkah. Bermain-main sahaja di pasukan sendiri. Hantaran lintang kepada pemain berjersey nombor 8. Namun tampanan pertama tidak begitu kemas. Tapi pasukan Kedah cuba mengatur langkah. Itu dia, bagaimana? Oh, satu serangan balas daripada pasukan Kedah melalui pemain berjersey nombor 13 Aizat Takif, berjaya dipatahkan oleh penjaga gol pasukan Siam Kedah, Siam Kelantan FC. Oh, sayang sekali. Satu serangan yang begitu cantik hampir saja menggegar jaring pasukan Kelantan. Bagaimana dengan serangan ini? Pasukan Kedah cuba mengatur langkah, namun berjaya dipatahkan oleh pemain-pemain pasukan Kelantan. Sayang sekali serangan Kedah ini tadi gagal menggegar jaring pasukan Kelantan. Kalau tidak, tentu saja keadaan berubah. Terkena tangan pula. Terkena tangan pemain berjersey nombor 8. Chris Anak. Sepakat percuma diberikan kepada pasukan Kelantan, yang akan diambil oleh pemain berjersey nombor 11, Nippon. Seperti Nippon akan mengambil sepakan terus ke gawang pasukan Kedah. Bagaimana? Satu percubaan yang berjaya didakap kemas oleh penjaga gol pasukan Kedah. Lontaran ke dalam bagi pasukan Kelantan. Satu idea yang begitu baik oleh Nippon tadi. Pasukan Kelantan sedang cuba melancarkan serangan ke kubu pasukan Kedah. Lontaran ke dalam akan diambil oleh Tavisak. Bagaimana? Lontaran ke dalam yang berjaya dibaca oleh barisan pertahanan pasukan Kedah. Kelantan datang lagi. Pasukan Kedah dilihat masih lagi gagal
memecah benteng pertahanan. Bagaimana dengan serangan ini? Berjaya dibaca dengan begitu baik oleh pertahanan kanan pasukan Kelantan. Sepakan terus daripada penjaga gol. Bagaimana dengan serangan ini? Bagaimana? Satu jaringan lagi daripada pasukan Kelantan melalui pemain berjersey nombor 11. Selepas penjaga gol pasukan Kedah gagal mengeluarkan bola daripada kawasan yang bahaya, Kelantan menggadaikan gol melalui pemain berjersey nombor 11, Nippon, dan telah merubah kedudukan semasa Kelantan 2, Siam Kedah B 0. Begitulah pasukan Kelantan. Sekali serangan mereka begitu berbahaya sekali. Oh sayang. Bola yang sepatutnya dikeluarkan mudah oleh penjaga gol, namun sedikit kesilapan saja dihukum oleh penyerang pemain Kelantan. Kelantan datang lagi. Cuba mengantul langkah lagi. Bagaimana dengan serangan ini? Oh sayang. Satu hantaran yang dibaca dengan begitu baik oleh Nippon, namun dia dilihat bergerak sedikit awal dan offside diberikan kepada pasukan Kedah. Oh, sayang sekali, dua serangan berturut-turut, satu menghasilkan gol dan satu lagi hampir menghasilkan gol lagi. Oh sayang. Kalau Nippon tadi berjaya membaca gerakan itu dengan lebih baik, kedudukan pasti akan berubah kepada 3-0. Kedah membuat pertukaran dengan mengeluarkan pemain berjersey nombor 6, Ong Kim Seng, dan memasukkan pemain berjersey nombor 3, Daniel Wiraut. Kedah cuba melancarkan serangan melalui pemain flank mereka. Satu hantaran. Oh, bagaimana? Oh, sayang sekali. Hantaran lintang yang dilakukan oleh pemain Kedah tadi gagal ditepis dengan begitu baik oleh penjaga gol. Namun percubaan oleh pemain Kedah melambung tinggi. Oh sayang. Kalau tidak, kedudukan pasti akan berubah kepada 2-1. Oh, nasib masih lagi tidak menyebelahi pasukan Kedah. Kelantan datang lagi. Berjaya dipatahkan oleh pemain pertahanan pasukan Kedah. Bagaimana dengan serangan ini? Kelantan cuba mengatur rentak melalui Nippon. Bagaimana? Bagaimana dengan serangan ini? Gol yang ketiga dijaringkan oleh pasukan Kelantan melalui satu hantaran lintang yang dilakukan oleh Nippon. Berjaya dibaca dengan begitu baik oleh pemain pasukan Kelantan. Pemain berjersey nombor 7, Tavisak. Oh, satu gerakan gandingan yang begitu baik sekali antara Nippon dan Tavisak yang berjaya menghasilkan gol yang ketiga bagi pasukan Kelantan FC. Oh, kedudukan sekali lagi berubah daripada 2-0 kepada 3-0. Bahaya sungguh gandingan antara pemain ini, Tavisak dan juga Nippon. Daripada babak yang pertama tadi,
Kita lihat gandingan kedua pemain ini begitu berbahaya dan menggugat pertahanan pasukan Kedah. Kelantan selesa di depan dengan 3 gol berbalas kosong. Apa dah jadi dengan pasukan Siam Kedah B? Mereka perlu merubah. Satu serangan lagi daripada pasukan Kelantan melalui pemain berjersey nombor 15. Bagaimana? 1 gol lagi daripada pasukan Kelantan melalui pemain berjersey nombor 15, Liu Chong Wei. 1 gol mudah yang dilakukan oleh Liu Chong Wei menewaskan penjaga gawang pasukan Kedah. Telah merubah sekali lagi kedudukan kepada 4-0. Begitu selesa sekali pasukan Kelantan berada di depan. Dan saya fikir ianya sudah dilihat hampir gagal dikejar oleh pasukan Kedah. Namun dilihat kepada baki permainan, apakah Kedah dilihat mampu sekurang-kurangnya menjaringkan 1-2 gol bagi merapatkan kedudukan. Kedah cuba menyerang melalui gerakan di sebelah kiri melalui pemain jersey nombor 7. Serangan pasukan Kedah pantas dibaca dengan begitu baik oleh pemain berjersey nombor 3, Kriang Krai. Sepakan gol untuk pasukan Kelantan. Kelantan begitu garang di separuh masa yang kedua. Menjaringkan 3 gol pantas. Namun pasukan Kelantan datang lagi. Oh, Kelantan menjaringkan gol yang kelima melalui pemain berjersey nombor 7, Tavisak. Oh, sekali lagi kedudukan berubah daripada 4 kepada 5. Apa dah jadi dengan pasukan Siam Kedah B? Satu jaringan baik yang dilakukan oleh Tavisak. Tidak disangka-sangka Kelantan tampil dengan begitu garang sekali di separuh masa yang kedua. Begitu melemaskan pasukan Kedah. Pasukan Kedah sedang mengatur langkah. Faul diberikan kepada pasukan Kedah. Oh, backing sungguh pasukan Siam Kelantan A di separuh masa yang kedua ini. Pertukaran pemain dilakukan oleh pasukan Kelantan dengan memasukkan pemain berjersey nombor 16, Kam Khoi, anak lelaki Ahtik. Agresif dan begitu tersusun sekali gerakan-gerakan pada pasukan Kelantan separuh masa yang kedua ini. Pasukan Kedah dilihat gagal menyaingi gerakan pasukan Kelantan. Namun masih ada lagi masa untuk pasukan Kedah bangkit, sekurang-kurangnya merapatkan kedudukan setelah mereka jauh ketinggalan 5-0. Barisan penyerang pasukan Kelantan dilihat lebih berbahaya dan agresif. Apakah pasukan Kedah ini masih lagi belum panas?
Pasukan Kelantan datang lagi. Serangan pasukan Kelantan pada ketika ini berjaya dipatahkan oleh benteng pertahanan pasukan Kedah. Walaupun mereka sudah mendahului dengan begitu selesa 5-0, namun pasukan Kelantan masih lagi belum menghentikan serangan-serangan mereka. Dilihat seolah-olah mahu menjaringkan seberapa banyak gol bagi membenam terus langkah pasukan Siam Kedah B. Sepakan penjuru diberikan kepada pasukan Kelantan. Apakah gerakan ini akan menghasilkan gol yang ke-6? Pasukan Kelantan A membuat pertukaran dengan mengeluarkan pemain berjersey nombor 15, Lee Chong Wei, dan memasukkan pemain berjersey nombor 21, Parawit anak lelaki Pon. Kita fokus seketika sepakan penjuru ini. Apakah akan ada perubahan gol lagi? Ataupun berjaya dipatahkan oleh pemain pasukan Siam Kedah B. Dilihat bagaimana satu tandukan cantik yang dilakukan oleh Kelantan, namun sedikit melewati palang gol. Kedudukan semasa di antara kedua pasukan Kelantan dilihat gagah dengan mendahului pasukan Kedah dengan 5 gol berbalas kosong. Kelantan datang lagi mengatur langkah daripada pemain tengah mereka. Cantik gerakan daripada pemain berjersey nombor 21. Satu larian pantas. Bagaimana? Satu kekasaran dilakukan oleh pemain Kedah ke atas pemain berjersey nombor 21 Kelantan, Parawik, dan menghasilkan satu sepakan percuma di sebelah kanan padang. Akan diambil oleh pemain berjersey nombor 4, Kasim anak lelaki Kamprul. Bagaimana dengan serangan ini? Hanya sisi jaring pasukan Kedah bergegar. Walaupun pasukan Kedah sedang ketinggalan dengan jauh, namun mereka masih lagi belum berputus asa dan cuba melancarkan serangan-serangan yang berbahaya. Namun benteng pertahanan pasukan Kelantan dilihat begitu ampuh sekali. Kelantan sedang mendominasi, boleh dikatakan mendominasi hampir keseluruhan permainan untuk babak yang kedua ini. Pasukan Kedah datang. Namun berjaya dipatahkan oleh pemain berjersey nombor 8, Chota. Cahaya matahari dilihat sudah memecah masuk ke Pasir Mas Kelantan. Pasukan Kedah datang dengan satu serangan, namun gagal dibaca oleh pemain Kedah dan berjaya dikeluarkan oleh pemain Kelantan. Kepada mereka yang baru saja mengikuti perlawanan secara langsung ini di Enjin TV, perlawanan pertama di antara Kelantan Siam A dan juga Siam Kedah B FC. Pasukan Kelantan sedang jauh mendahului pasukan Kedah dengan jaringan 5 berbalas kosong. Satu permainan yang didominasi penuh oleh pasukan Kelantan.
Kelantan datang lagi dengan gerakan-gerakan cantik daripada pemain berjersey nombor 4. Kasim. Satu hantaran lintang kepada satu hantaran lintang yang begitu cantik gagal disambar baik oleh Nippon. Walaupun tidak ada pertahanan Kedah yang berjaya membaca serangan itu, namun Nippon gagal menyudahkan hantaran lintang itu. Dan pasukan Kedah telah membuat pertukaran lagi dengan memasukkan pemain berjersey nombor 2 Muhammad Syamir dan mengeluarkan pemain berjersey nombor 13 Aizat Takif. Sepakan penjuru oleh pasukan Kelantan. Bagaimana? Berjaya ditanduk oleh pemain pasukan Kelantan, namun dibaca dengan begitu baik sekali oleh penjaga gol pasukan Kedah. Satu serangan pantas yang cuba dilakukan oleh pemain Kedah melalui pemain berjersey nombor 4. Itu dia. Tamat perlawanan di antara pasukan Siam Kelantan AFC menentang Siam Kedah BFC dengan Kelantan berjaya menewaskan berjaya menewaskan pasukan Kedah dengan 5 gol berbalas kosong. Satu perlawanan yang menarik ditampilkan oleh kedua-dua pasukan. Namun pasukan Kelantan lebih mendominasi permainan secara hampir keseluruhan dan berjaya menjadikan 4 gol di babak masa yang kedua selepas mereka mendahului 1 gol kosong di babak separuh masa yang pertama. Kita akan kembali selepas ini. Perlawanan di antara Siam Kelantan BFC dan juga Siam Selangor FC. Sekarang ini daripada Buari untuk Situan Cobra. Gol pertama yang dicatat. Yasir Abbas, jaringan sendiri dari Yogi. Baik, recovery. Tidak akan susulan yang cemerlang. Offload yang baik di situ dilakukan. Gagal pula disambut kemas oleh rakan. Tukar service. Masuk. Di mana kedua mata sama. Dan menyaksikan satu lambungan yang cantik. Sekarang ini daripada Buari untuk Situan Cobra. Gol pertama yang dicatat. Yasir Abbas, jaringan sendiri dari Yogi. Baik, recovery. Tidak akan susulan yang cemerlang. Offload yang baik di situ dilakukan. Gagal pula disambut kemas oleh rakan. Tukar service. Masuk. Di mana kedua mata sama. Dan menyaksikan satu lambungan yang cantik.